Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور أما بعد. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah yang Allah rahmati lagi Allah kasih sekalian, uh, khususnya juga buat jamaah i'tikaf Ramadan yang akan berangkat insya-Allah pada 16 hari bulan 2 dan juga 17 hari bulan 2. Semoga kita semua sentiasa diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dilapangkan dada oleh Allah, dimudahkan urusan oleh Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa menggunakan rahmat kepada kita semua. Jadi pagi ini adalah siri pertama, kita akan membincangkan tajuk berkenaan dengan zikir dan juga doa. Tajuk-tajuk ini adalah tajuk yang lebih kepada pengukuhan, kerana saya yakin ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan puan-puan sudah pun sedia maklum tentang zikir dan doa. Okey. Sebenarnya doa ia termasuk di dalam bab zikir. Tetapi kenapa saya asingkan tajuknya zikir dan doa? Kerana zikir-zikir ini ada beberapa peringkat. Okey. Zikir yang pertama adalah salat. InsyaAllah nanti kita akan bincang tentang ibadat salat. Zikir yang kedua adalah zikir yang berbentuk kita membaca ayat-ayat Al-Quranul Karim. Zikir yang ketiga adalah zikir yang khusus seperti mana kita menyebut Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Dan zikir juga yang keempat adalah doa. InsyaAllah keempat-empat perkara itu kita akan bincangkan selama lebih kurang tempoh 2 minggu. Okay. Pagi ini mari kita sama-sama memulakan dengan kita mendapatkan motivasi daripada Allah dan juga daripada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya kita menjadi seseorang yang banyak mengingati Allah. Mengingati Allah ini bahasa Arabnya adalah zikir. Zikir ini adalah ingat. Kalau sebut ingat Allah, kita sebut zikrullah. Tapi biasanya kita sebut pendek zikir lah. Jadi apabila sebut tentang zikir, 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 maknanya kita sebut tentang ingat Allah. Ingat Allah dan ingat Allah. Okey, bagaimana bentuk untuk mengingati Allah? Tadi telah kita sebutkan ada 4 bentuk. Dan yang paling tinggi sekali adalah salat. InsyaAllah nanti kita akan bincangkan tentang apakah keistimewaan salat sebagai tanda zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau pagi ini siapa yang bangun mengerjakan salat subuh, mungkin dia juga salat sunat fajar, mungkin ada yang sedang menunggu untuk salat sunat isyraq, semua itu adalah perbuatan zikir. Lepas salat, dia baca istighfar, dia baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, kalimah takbir 33, itu adalah zikir. Mungkin masa sebelum solat tadi, selepas solat dia membaca ayat-ayat Al-Quran, itu juga termasuk di dalam bab zikir. Jadi kita mulakan pertemuan kita buat kali yang pertama ini dengan kita mendapatkan apakah fadail, apakah kelebihan-kelebihan kita mengingati Allah Subhanahu wa taala. Okey, yang pertama adalah
Orang yang banyak ingat Allah ini adalah orang yang dia menunaikan perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, perintah dari Allah ni banyak. Salah satu daripada yang Allah perintahkan hamba-Nya adalah ingat pada Allah. Okey, maklumat ini diterangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Al-Ahzab, surah nombor 33 ayat 41, muka surat 423. Allah Taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. Wahai orang-orang yang beriman, uzkurullah, ingatlah kalian kepada Allah. Maknanya berzikirlah kalian kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Jadi zikir ni, ingat Allah ni bukan kena sikit, tapi kena banyak. Nah, ini adalah perintah dari Allah Azza wa Jalla. Moga-moga kita mulakan kita dah masuk pada 16 Syaban, ya, kita nak masuk kepada bulan Ramadan ini, kita mulakan perubahan diri kita. Kalau kita dulu kurang ingat Allah, kan, kita kurang berzikir kepada Allah, maka kita buat perubahan, insya-Allah, dengan azam kita, dengan rahmat dari Allah Azza wa Jalla, kita berazam kita akan banyak mengingati Allah Subhanahu wa taala seperti mana yang Allah perintahkan di dalam surah Al-Ahzab ayat nombor 41. Okey, jadi apabila kita banyak ingat Allah, kita telah menunaikan salah satu perintah Allah, iaitu uzkurullaha dzikra katsira. Okey, bagaimana bentuknya, caranya, berapa kali kita nak zikir, itu insya-Allah kita akan bincangkan hari demi hari. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, boleh ikuti pengisian ini melalui 3 saluran, ya. Sama ada tuan-tuan boleh ikuti melalui aplikasi Zoom. Kita telah kongsikan linknya. InsyaAllah link itu sama saja. Sesiapa pun boleh ikut. Tidaklah kita khususkan pada jemaah-jemaah yang akan ikut pakej iktikaf Ramadan, tapi kita buka kepada semua orang. So, moga-moga kita dapat pahala banyak. Kita ajak manusia kepada mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah pekerjaan yang mulia, amal yang saleh. Baik, kita lanjutkan dengan kelebihan yang kedua. Kalau kita banyak mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, kita juga sebenarnya mengikuti sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang paling banyak ingat Allah adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kalau kita nak tiru macam mana cara nak ingat Allah, kita tirulah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita nak zikir, nak baca apa, kita nak sebut apa, nak ulang-ulang apa, maka kita ambillah zikir yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita kata nak baca doa apa ni, kan, sementara kita nak menunggu daripada lepas subuh sampai waktu isyraq ke, kan, waktu pagi nak baca zikir apa, maka jawapan itu ada pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah nanti kita akan tunjukkan apa yang Nabi zikirkan. Ya, apa yang Nabi baca, Nabi ulang. Kalau masuk waktu pagi, Nabi baca apa. Kalau masuk waktu petang, apakah yang diucapkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Ramadan ini kita dapat isi dengan zikir. Sebab ada setengah manusia, ada setengah orang dia tak dapat nak baca Quran. Mungkin dia berpegang kepada perempuan yang uzur dalam mazhab Syafi'i tidak boleh membaca Al-Quranul Karim. Tapi apa yang mereka perlu baca? Maka mereka boleh berzikir selain daripada membaca Al-Quranul Karim. Nak baca zikir apa? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan contoh yang sangat banyak. Kalau kita nak ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, kadang-kadang sampai kita tak mampu nak ikut. Kerana lidah Nabi sallallahu alaihi wasallam sentiasa basah dengan zikrullah. Baik. Maklumat yang kedua ni, kelebihan yang kedua ini adalah berdasarkan jawapan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada seorang sahabat.
Seorang sahabat namanya Abdullah bin Bushr radhiyallahu anhu bin Busrin radhiyallahu anhu, dia ada cerita tentang ada seorang lelaki, dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tanya Rasulullah, dia kata dia kata inna syara'i'al Islam qad kasara alayya. Dia kata, ya Rasulullah, syariat-syariat Islam ini banyak, dia kata, dan telah lengkap ke atasku. Maknanya kata lelaki ini kepada Nabi SAW, dia kata, bab-bab syariat ni tentang contohnya macam salat, macam puasa, macam zakat ni, dia kata, okey, semua tu dia kata dia tahu, dia kata. Ha. Cuma dia kata, فَأَخْبِرْنِي بِشَيْءٍ أَتَشَبَّثُ بِهِ. Dia tanya Rasulullah SAW, bagi tahu kepada aku sesuatu yang aku boleh berpegang dengannya, dia kata. Bagi tahu kepada aku selain kena salat, dan selain pada puasa, selain pada zakat, selain daripada ibadat-ibadat lain ni, apa lagi amal-amal yang aku boleh pegang, iltizam, aku nak amal, dia kata. Apa dia? Maka jawab Nabi SAW. Nabi menjawab, Nabi mengatakan, La yazalu. Kejap ya. Okey, Nabi kata, La yazalu. Jadi kita tengok dekat sini. Okey, saya ulang 2 kali nota ni. Dekat sini. Yang saya gariskan ni. Okey, Nabi SAW bersabda, Nabi kata, La yazalu lisanuka ratban min zikrillah. Nabi kata, semoga lidahmu. Nabi kata, lisanaka tu maksudnya lidah kamu. Ratban. Ratban ni basah. Sebab tu kalau tuan-tuan nak beli kurma, ada jenis kurma namanya rutab. Rutab. Kalau tuan-tuan beli kurma jenis rutab, adalah kurma yang dia lembek. Dia jenis basah-basah sikit. Tu dia panggil rutab. Sebab tu Nabi SAW kalau berbuka puasa, Nabi akan beli kurma, Nabi akan mulakan dengan rutab. Jadi saya nak sebut rutab ni sebab Nabi kaitkan dengan lidah yang rataban, yang sentiasa basah, min zikrillah, dengan berzikir kepada Allah. Hadis riwayat At-Tirmizi. So ini menunjukkan bahawasanya apabila kita nak berzikir ini, kita dituntut menggerak-gerakkan lidah kita. InsyaAllah nanti kita akan sebutkan tentang tahapan-tahapan zikir. Zikir dengan hati, zikir dengan menggerak-gerakkan lidah, zikir juga dengan apa? Seiring antara gerakan lidah dengan gerakan hati. Ini yang paling terbaik. Tapi kita dapat jawapan pada pagi ini. Nabi jawab soalan seorang lelaki tadi, apa yang dia perlu buat, apa amal-amal yang dia kena teruskan buat. Maka Nabi kata, lidah engkau mestilah basah dengan zikir kepada Allah. Jadi moga-moga Allah menjadikan kita seorang manusia yang Allah bagi hidayah taufik untuk digunakan lidah yang Allah beri kepadanya ini adalah untuk banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita terus kepada kelebihan yang ketiga. Kelebihan yang ketiga iaitu mendapat keampunan Allah. Kelebihan yang keempat akan mendapat syurga Allah Subhanahu wa taala. Siapa di kalangan kita, tuan-tuan dan puan yang tak nak dapat keampunan Allah? Siapa yang tak nak Allah Ta'ala hapuskan dosa dia? Saya rasa semua orang mendambakan pengampunan dari Allah, betul tak? Malam tadi nisfu Sya'ban. Semua tahu kelebihan nisfu Sya'ban adalah Allah memberikan ruang dan peluang untuk kita mendapat pengampunan dari Allah Azza wa Jalla. Tapi malam nisfu Sya'ban dah berlepas dah. Mungkin ada orang dia mungkin ada orang dia tak mungkin ada orang dia tak tak dapat isi malam tadi dengan mendapat pengampunan dari Allah Azza wa Jalla. Tetapi Allah memberi peluang nak dapat keampunan Allah Ta'ala ni ada banyak jalan. Antaranya adalah basahkanlah lidah itu dengan zikrullah. Zikir kepada Allah. Ingat Allah banyak-banyak. Allah memberikan pengampunan. Dan antara impian kita yang terbesar sekali adalah kita nak dapatkan syurga Allah SWT.
Tidak ada orang yang dia dengar pasal syurga, pasti dia nak masuk syurga. Itulah cita-cita yang paling terbesar. Jadi salah satu laluan untuk mendapat syurga Allah adalah dengan zikir. Kenapa kita sebut dulu keampunan Allah, baru kita sebut tentang dapat syurga? Kerana nak masuk syurga, kita tak boleh bawa dosa kita. Tapi kita semua ni adalah orang yang berdosa. Betul tak tuan puan? Saya pendosa, saya tak tahulah orang lain. Tapi saya boleh katakan, kita semua ni adalah orang yang seringkali melakukan kesalahan. Kalau kita tak ikhlas, kita dah berdosa pada Allah Azza wa Jalla. Walaupun kita tak berdosa-dosa yang lain. Maknanya kita ni memerlukan sangat-sangat Allah ampunkan dosa. Jadi apabila Allah ampunkan dosa kita, maka layaklah kita masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Okey, untuk kelebihan yang ketiga dan keempat ni, mari sama-sama kita rujuk satu ayat Al-Quranul Karim, iaitu dalam surah Al-Ahzab, surah 33 ayat 35 muka surat 422. Kalau tuan-tuan ada Quran, tuan-tuan boleh buat tuan-tuan buatlah satu tanda. Kalau tu tak ada Quran ya, tuan-tuan tandakan. Okey, muka surat 422 ayat 35 tuan-tuan catat. Oh, kelebihan zikir yang pertama, kelebihan zikir yang berikutnya. Supaya nanti apabila kita buat catatan, apabila kita baca Quran, kita nak khatamkan Quran, kita lalu dekat tanda tu kita teringat. Oh, apabila kita baca Quran banyak ni, Allah ampunkan dosa dan sebagainya. Okey, Allah Ta'ala berfirman ya dalam ayat nombor 35. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ. Allah menyebutkan tentang dua jenis manusia. Pertama, Allah mengatakan, dan para lelaki, wadzakiri ni para lelaki yang banyak ingat Allah. Wadzakirat, dan juga para wanita yang banyak ingat Allah. Kalau boleh kita nak adik keluarga kita ni, kalau suaminya banyak zikir kepada Allah, nak juga isterinya banyak zikir kepada Allah. Okey. Kalau dua-dua ni banyak zikir kepada Allah, banyak ingat Allah, maka apa yang Allah akan sediakan untuk mereka? Ni Allah janji. A'addallahu lahum. Maka Allah menyediakan untuk mereka dua perkara. Kalau kita tengok dekat sini, yang pertama Allah sediakan apa? Allah janji nak bagi apa? Allah kata yang pertama adalah maghfiratan. Maghfiratan tu apa? Adalah mendapat keampunan dari Allah Azza wa Jalla. Jadi tak rugi pun kalau kita banyak bertasbih, kita banyak bertahmid, kita banyak baca Al-Quran, kita banyak salat, kan? Kita banyak istighfar. Tak rugi apa-apa, tetapi Allah janji Allah akan bagikan pengampunan. Yang kedua, Allah Ta'ala menjanjikan dapat apa? Wa ajran azima. Dan Allah memberikan pahala yang besar. Tuan-tuan, ajrun ni adalah pahala. Tapi bukan pahala kecil-kecil. Allah kata azim, azim, pahala yang agung, pahala yang besar. Apa maksud pahala yang besar? Apa maksud pahala yang agung? Maka kata para ulama tafsir, ajran azima adalah merujuk kepada balasan syurga. Kalau dapat dua kelebihan ni, subhanallah. Ini ada dua kelebihan yang sangat besar. Ha? Jadi moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa melembutkan hati kita dengan hidayah taufiknya, membersihkan hati kita, ya, menggerak-gerakkan iman kita ni, jaga iman kita untuk kita banyak ingat pada Allah Azza wa Jalla. So, jadi kita dah dapat dah kelebihan nombor 3 dan kelebihan nombor 4. Semoga-moga jelas. Baik, kita teruskan dengan kelebihan yang kelima, iaitu Allah janji orang yang ingat Allah ni, banyak-banyak dia ingat Allah, nanti Allah akan beri ketenangan pada hati dia. Kan, mula-mula dia runsing, kita ni banyak benda kita fikir. Kan selalu kita hati tak tenang, hati rasa resah, gelisah kita, gundah gelana kita ni kadang-kadang kan. Jadi Allah telah memberikan solusinya. Allah kata, ingat pada Allah. Okay, mana kita nak dapatkan jawapan kata kalau ingat Allah Ta'ala ni, hati kita menjadi tenang?
Yang ini kita boleh dapatkan maklumat ini dalam suratul Ra'di. Surah yang ke-13 ayat nombor 28. Muka surat 252. Ah, Dia, hati ini pemiliknya adalah Allah. Allah yang jadikan hati, jantung hati kita ni Allah yang jadikan. Allah lah pencipta segala-galanya. Resah pun dari Allah. Runsing pun dari Allah. Masalah dari Allah. Betul tak? Musibah dari Allah. Tapi dalam masa yang sama, Allah yang memberikan masalah kepada kita, yang memberikan kepada kita runsing ni, Allah juga memberikan penawar dia. Allah juga memberikan ubat kepada kerusingan kita itu adalah dengan zikir. Allah Ta'ala menyebutkan, Allazina amanu, orang yang beriman. Wa tatma'innul qulubuhum bizikrillah. Hati orang beriman ni akan menjadi tenang, tatma'innu. Dia menjadi tenang, dia menjadi tenteram dia. Bizikrillah, dengan kita ingat Allah. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Dengan mengingati Allah, hati manusia menjadi tenang. Orang yang, ada orang Allah bagi rezeki kepada dia, Allah jemput dia pergi ke tanah suci. Sebenarnya hati dia sudah terpaut untuk ingat Allah kan. Tenang dia. Kan? Sebab tu, ambil peluang untuk banyak ingat Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan rahimani wa rahimakumullah. Moga-moga kita sentiasa mendapat ketenangan dari Allah Azza wa Jalla. Maka penawar yang paling mujarab sekali adalah ingat Allah Subhanahu wa taala banyak-banyak. Yakin pada janji Allah. Yakin dengan apa yang Allah katakan. Kan? Mungkin sekali kita tak dapat hilangkan runsing tu. Buat lagi. Tapi paling penting, setiap kali zikir, ingat janji Allah ni. Ingat janji Allah. Nanti dia akan sampai, dia akan dapat. Percayalah ibu-ibu, ayah-ayah. Ya, ramai di kalangan kita yang telah pun amalkan dengan zikir-zikir. Ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya lanjutkan. Sebab kita pun tak ada waktu yang panjang. Sebab kita tinggal 2 minggu sahaja sebelum kita semua berangkat ke Tanah Suci. Ini khusus kepada jemaah yang ikut program Etika Ramadan ya. Okey. Jadi kita teruskan dengan kelebihan nombor 6. Okey, kelebihan nombor 6, zikir ini merupakan amalan yang terbaik. Kalau orang tanya kita, ataupun kalau kita nak buat apa amal yang terbaik yang kita nak buat, jawapan dia pada ingat Allah. Amal yang paling suci adalah zikir. Kenapa paling suci? Kerana zikir itu boleh menyucikan penyakit-penyakit hati kita. Kemudian orang yang banyak ingat kepada Allah ini, dia memang niat dia untuk dia menyucikan diri dia. Lepas tu, kemudian amalan dia buat tu memang, kalau dia berzikir, dia baca Alhamdulillah, dia baca Subhanallah. Dia tak ada kepentingan apa. Dia cuma membesarkan Allah dia. Dia ucap Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia membesarkan Allah, dia mengagungkan Allah. Itulah amalan yang paling suci. Dan kelebihan yang ke-8, orang yang banyak zikir ini dapat meninggikan darjat dia di sisi Allah Azza wa Jalla. Kalau kita nak dapat nikmat yang paling mulia, ia bergantung kepada apa amal dia. Jadi kalau tuan-tuan nak dinaikkan, kalau kita semua nak dinaikkan tingkatan, jawapannya ada pada zikir kepada Allah Azza wa Jalla. So, 3 kelebihan ini, nombor 7, amalan yang terbaik. Nombor 6, amalan yang paling terbaik. Nombor 7, amalan yang paling suci. Nombor 8 adalah amalan yang boleh meninggikan darjat. Ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Yang mana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala unabbiukum bi khairi a'malikum. Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara pendekatan Nabi, baginda sallallahu alaihi wasallam, Nabi suka bertanya soalan. Nabi ni sebelum dia nak sampaikan mana-mana maklumat, Nabi kadang-kadang dia suka tanya dulu. Dia nak tengok sahabat ni betul-betul nak tahu ke, ataupun Nabi nak menunjuk kepada pentingnya apa yang Nabi tanya ke, seperti mana Nabi kata dalam hadis ini. Nabi kata, adakah kamu semua suka jika aku bagi tahu kepada kamu mengenai bi khairi a'malikum, sebaik-baik amalan?
Nabi tanya para sahabat, kalian semua nak tak? Kalau aku ceritakan, aku bagi tahu yang mana ada sebaik-baik amalan. Wa adhkaha inda malikikum. Dan yang paling suci di sisi Tuhanmu. Wa arfa'iha fi darajatikum. Dan yang paling tinggi kedudukannya di antara kamu. Okey, apa dia? Kita akan sambung pada hadis yang berikutnya, pada potongan hadis yang berikutnya. Hadis ini dia panjang, tapi saya potong sedikit demi sedikit supaya kita lebih fokus kepada kelebihan-kelebihan dalam hadis ni. Hadis ni dia satu je, tapi dalam satu hadis ni dia ada pelbagai kelebihan tentang zikir. Kita dah dapat tiga dah. Okey. Kemudian Nabi SAW bersabda lagi, tapi kita terus kepada kelebihan nombor 9. Lebih baik daripada menginfakkan harta dan lebih baik daripada jihad fi sabilillah. Nabi SAW sambung lagi dalam hadis yang sama. Setelah Nabi tanya, setelah Nabi mengemukakan tawaran tadi dengan tiga kelebihan tadi, so Nabi sambung lagi. Nabi kata, kamu nak tahu tak sesuatu yang wa khairil lakum min infaqiz zahabi wal waraq, dan yang lebih baik daripada engkau menginfakkan emas daripada engkau menginfakkan perak. Maknanya kalau kita nak dermakan emas dan perak, Nabi kata ada amalan tu lebih baik daripada itu. Dan Nabi sambung lagi, wa khairil lakum min an talqaw aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum. Nabi kata ada amal ni, kata Nabi, dia lebih baik, sebaik-baik daripada kamu. Nabi kata dan sebaik-baik pada kamu ialah mereka yang bertemu dengan musuh lalu kamu penggal leher dia atau mereka penggal leher kamu. Maksudnya Nabi nak kata ada amal ni dia bagus, dia hebat. Seperti mana orang yang berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Sebab kalau kita berperang di jalan Allah, kan, lawan dengan musuh-musuh menentang Islam ini, dia salah satu situasi saja. Sama ada kita mati syahid ataupun kita dapat membunuh musuh. Maka selepas Nabi SAW menawarkan amal-amal itu, Nabi minta kepada para sahabat, kamu nak tahu tak amal-amal itu apa? Maka para sahabat menjawab, bala ya Rasulullah. Mereka kata, sudah pasti ya Rasulullah. Kami nak tahu apa amal yang engkau kata lebih hebat daripada menginfakkan harta, daripada berjihad, daripada apa? Dapat meninggikan darjat tadi. Maka jawab Nabi SAW, zikrullahi ta'ala. Ni jawapan dia. Nabi kata dalam hadis itu, Nabi kata ingat Allah Subhanahu wa taala, zikrullah. Rupa-rupanya amalan yang hebat adalah pada banyak mengingati Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini sahih, status dia riwayat Al-Imam Tirmizi. Jadi moga-moga ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat semua, kita dah dapat sebersedikit beberapa kelebihan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sama ada dalam ayat Quran dan juga melalui lidah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kelebihan berzikir. Jadi kalau kita berhenti macam setakat ini, maksudnya kalau kita dapat sampai setakat maklumat kelebihan berapa tadi? Kelebihan nombor 10 kan? Kita dapatlah jawapan. Patutlah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini darjat dia tinggi, betul tak? Dapat syurga yang paling tinggi sekali. Apa di antara rahsia baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apa amal Nabi? Tak ada amalan Nabi yang tersorong. Kalau tuan-tuan belajar zikir Nabi daripada Nabi mula tidur, Nabi baca apa sebelum Nabi tidur? Nabi baca Al-Mulk, Nabi baca surah Sajadah, Nabi baca Qul ya ayyuhal kafirun, Nabi baca 3 Qul, Nabi baca Ayatul Kursi. Tengok, Nabi zikir, baca Quran. Tidur Nabi tu pun zikir dah. Bangun daripada tidur, apa doa Nabi? Tahu tak? Semayang malam pula Nabi bangun malam, zikir Nabi, bentuk salat Nabi semayang malam. Masuk subuh dia semayang pula. Lepas semayang dia zikir pula, wirid lepas salat zikir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi membaca pula zikir pagi.
Daripada tidur, sampai bangun tidur, sampai nak tidur kembali. Subhanallah. Banyaknya zikir Nabi SAW. Jadi mari sama-sama kita tiru baginda Nabi SAW yang memenuhi masa dia dengan banyak mengingati Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk menguatkan kelebihan zikir ini, tuan-tuan dan puan, izinkan saya untuk berkongsi satu cerita benar, kisah tiga orang muallaf. Tiga orang muallaf. Semua orang tahu muallaf tu apa? Orang yang baru masuk Islam kan? Okey. Tiga orang muallaf ni sebenarnya kisah di zaman Nabi SAW. Saya ringkaskan cerita tu. Okey, yang mana pada zaman Nabi SAW, saya terus pergi kepada terjemahan hadis. Okey, di zaman Nabi SAW ada tiga orang daripada Bani Uzrah yang dia jumpa Nabi SAW dan dia nak masuk Islam. Sebab tu saya bawa tajuk dia kira mu'allaf lah. Mudah kan? Dia baru nak masuk Islam. Dia jumpa Nabi SAW. So, apabila mereka menyatakan hasrat nak masuk Islam ni, maka Nabi tanya kepada para sahabat. Nabi tanya, siapa yang nak tanggung, siapa yang nak jaga tiga orang ni? Sebab zaman dulu, ibu-ibu, ayah-ayah, tak ada lagi badan-badan yang menjaga kebajikan mu'alaf ni. Uh, Salah satu daripada yang layak dapat zakat adalah mu'alaf lah. Kan? Jadi Nabi tawarkan kepada para sahabat, siapa yang akan jaga, siapa nak bagi tempat tinggal dekat tiga lelaki ni, siapa nak jaga bagi makan minum kepada mereka. Maka dalam ramai-ramai sahabat tu yang sukarela untuk jaga tiga orang mu'alaf ni adalah Talhah. Talhah. Maka tiga orang ini pun duduklah di rumah Talhah radhiyallahu anhu. Okey. Dipendekkan cerita. Daripada tiga orang ni, seorang daripadanya kena mengikuti satu siri peperangan. Sebab nak perang ni perlu tentera. Maka pergilah seorang daripada tiga mu'alaf tadi ni, ikutlah Nabi SAW pergi berperang, ikutlah pergi berperang dalam satu delegasi perang. Allah takdirkan dia mati syahid dia. So tinggal lagi berapa orang yang baru masuk Islam tadi? Tinggal dua orang. Okey ya. Kemudian Nabi perlukan lagi tentera pergi perang yang lain, ikut pula orang yang kedua. Ikut pergi perang, mati syahid juga. Yang kedua ni mati syahid, tinggal lagi seorang. Yang seorang ni, ibu-ibu, ayah-ayah, dia tak mati syahid tau. Dia tak mati syahid macam kawan dia yang pertama dan kedua tadi. Tetapi dia meninggal di atas katil dia. Maknanya dia meninggal bukan di atas medan perang. Okay. Yang menariknya daripada kisah ini, Talha, sahabat tadi ni, dia bermimpi. Satu malam dia mimpi. Mimpi dia ni yang memberanjakkan dia apa? Sebab waktu dia mimpi dalam syurga lah. Dia mimpi dia berada dalam syurga. Dia dapati tiga orang lelaki tadi ni yang mati syahid yang pertama tu dia berada di belakang sekali. Ketiga orang tadi kan. So yang mati syahid tadi tu yang pertama tu duduk belakang sekali. Yang kedua ke depan tu lelaki kedua yang mati syahid tadi, dan yang paling ke depan sekali adalah yang mati bukan mati syahid. Jadi Talhah radhiyallahu anhu ni dia macam pelik lah. Betul tak? Sebab kita semua tahu orang yang mati syahid ni besar tau ganjaran dia. Kan? Tapi apa yang menyebabkan lelaki yang bukan mati syahid ini dia berada paling depan sekali dalam syurga? Maka Talhah radhiyallahu anhu esoknya dia mengemukakan, dia cerita balik apa dia mimpi tu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Dia ceritalah apa dia nampak, siapa yang duduk paling belakang, siapa nombor dua, siapa yang pertama. Maka Nabi SAW pun memberi jawapan. Nabi kata, apa yang peliknya, kata Nabi SAW. Jadi Nabi pun bagi tahu kenapa. Kenapa lelaki yang bukan mati syahid itu berada paling depan sekali? Inilah yang kita nak dapatkan. Inilah jawapannya. Maka Nabi SAW mengatakan, saya gariskan dekat hadis ni, Nabi kata tidak ada yang lebih utama di sisi Allah daripada orang yang Allah beri umur dia panjang dalam Islam. Okey. Nabi kata bertuah sangat siapa yang Allah panjangkan umur dia. Mungkin ada orang umurnya dah masuk lebih daripada umur yang Nabi berikan. Kan kita tahu Allah Ta'ala, kan Nabi tahu, Nabi sebut dalam hadis kan, umur umat Nabi ni antara 63 sampai 70 tahun kan. Nabi SAW sendiri pun wafat pada umur 63 tahun. Jadi kalau tuan-tuan dan perempuan, ibu-ibu, ayah-ayah, gunakanlah umur yang panjang ini Allah beri untuk zikir. Macam lelaki tadi ni. Lelaki yang mati bukan mati syahid ni, umur dia panjang tau, dia hidup lagi lama. Sebab kawan dia yang dua orang tadi, baru masuk Islam, perang, syahid. Tapi lelaki ni, umurnya panjang, 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 dia buat apa tau dalam umur dia tu? Nabi kata, dia memperbanyakkan tasbih. Dia memperbanyakkan takbir. Dan dia memperbanyakkan tahlil la ilaha illallah. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya. Subhanallah. Cuba ibu bayangkan, tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah, waktu yang ada ni, kalau kita banyakkan tasbih, takbir, tahlil dan macam-macam zikir, insya-Allah nanti kita akan ajarkan. Nanti saya akan kongsikan, tunggu pada hari yang tertentu, kita akan kongsikan. Kita nak baca tasbih apa? Ada tasbih yang pendek, paling pendek subhanallah. Ada tasbih yang sederhana pendek, sederhana panjang. Nanti kita akan kongsikan. Semua itu tasbih-tasbih yang diajar oleh baginda Nabi SAW. Ibu-ibu, ayah-ayah pernah tak amalkan tasbih Abu Umamah? Tasbih Juwairiyah. Kita tahu tasbih Juwairiyah kan di antara tasbih yang paling panjang sekali lah. Nanti kita akan kongsikan insya-Allah. Supaya kita dapat memperbanyakkan masa yang ada, masa yang Allah bagi kelapangan ni, dia banyakkan dia bertasbih, bertakbir, bertahlil dan sebagainya. Baik. Cerita ini menguatkan apa yang telah kita sebut pada kelebihan yang ke-10 tadi. Baik, ibu-ibu, ayah-ayah, kita ada sedikit masa 5 minit lagi sebelum kita tamatkan. Kita kena berhenti 8 suku. Kita terus kepada kelebihan yang ke-11, iaitu orang yang berada dalam kumpulan majlis zikir, malaikat akan turun, malaikat dengan sayap-sayapnya akan melikungi orang-orang yang berzikir pada Allah. Kalau tuan-tuan pernah tengok payung kan? Contoh kalau orang pergi Masjid Nabawi, antara yang seronok tengok, tu payung-payung yang tutup Masjid Nabawi kan, dekat dataran Masjid Nabawi tu. Kan? Tahu tak sebenarnya, para malaikat dia ada sayap-sayap dia, dia boleh tutup, dia boleh berada, dia boleh tutup, dia akan boleh liputi orang-orang yang berada dalam majlis zikir. Kalau ibu-ibu, ayah-ayah tadarus Quran, contohnya kita baca Quran kan, seorang baca, seorang semak, seorang baca, seorang semak ni, sebenarnya waktu kita buat majlis tu, program tu, amal tu, sebenarnya malaikat datang. Malaikat tu ada di kiri kanan. Dia boleh payungkan kita dengan sayap-sayap dia. Cuma Allah tak buka je mata kasar kita melihat para malaikat. Tapi kita akan dapat jawapan dia sekejap lagi dalam hadis Nabi SAW. Lepas tu Allah Ta'ala turunkan rahmat dia. Turunkan rahmatnya. Ini adalah kelebihan yang ke-11 dan kelebihan yang ke-12 berdasarkan sabda Nabi SAW, yang mana Nabi SAW bersabda, la yaq'udu qaumun, tidaklah duduk suatu kaum, yadhkurun Allah, duduk berzikir kepada Allah.
illa melainkan. Haffathumul malaikah. Ni yang kelebihan nombor 11 tadi. Apa dia? Haffathumul malaikah, iaitu dilingkungi, diliputi oleh para malaikat. Kalau sebut malaikat ni ibu-ibu ayah-ayah bukan satu, tapi ramai. Ni Nabi kata tak ada satu kaum yang dia duduk kan macam orang buat tadarus tu lah. Tu bagus tu majlis-majlis seperti tu. Orang duduk dalam majlis ilmu kan. Maka dia akan dilikungi oleh para malaikat. Kemudian Nabi sebut lagi yang ke-12 itu kelebihan dia, wa ghashiyatuhumur rahmah, dan dia akan diselubungi dengan rahmat Allah Azza wa Jalla. Kalau sebut ghasyiyah ni rahmat tu dia berada di mana-mana. Seolah-olah kita berada dalam satu bulatan, so rahmat Allah tu akan keliling dia. Rahmat Allah tu Allah Ta'ala bawa turun. Bertualah bagi sesiapa yang suka berada dalam majlis zikir, suka berada dalam majlis membaca Al-Quranul Karim, suka berada dalam majlis ilmu dan sebagainya. Baik ibu-ibu, ayah-ayah, rahimani wa rahimakumullah. So kita berhenti pengisian kita pada pagi ini. Kita telah dapatkan kelebihan zikir nombor 11 dan 12. InsyaAllah kita sambung lagi esok untuk kita dapatkan kelebihan nombor 13 sampai nombor 20. InsyaAllah moga-moga kelebihan-kelebihan zikir ini menyuntik semangat kita, azam kita untuk kita banyak mengingati Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya mohon maaf kalau ada salah dan silap, tak sempat nak buka soalan. So kita jumpa lagi esok insya-Allah jam 7.30 pagi. Boleh ikuti sama ada di FB LQ Al-Haramain, ataupun boleh ikut di TikTok LQ Al-Haramain. Alhamdulillah pagi ni kita ada lebih kurang dalam 50 orang yang ikuti kita ada di dalam TikTok, dan di aplikasi Zoom Alhamdulillah 70 orang juga. Di FB page saya tak dapat nak tengok. Semua itu adalah Allah yang mendorong hati tuan-tuan dan perempuan untuk ikuti pengisian kita pada pagi ini. InsyaAllah kita jumpa lagi esok untuk kelebihan yang berikutnya. InsyaAllah nombor 13. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim wa billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Jazakumullah khairan Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum.